Pelapis-pelapis yang berada di hadapan saya nanti bila dewasa pula, bukan kita menghuni di penjara atau di lokap-lokap, malah kita menghuni berada di posisi-posisi penting yang turut boleh mengangkat kejayaan agama, bangsa dan juga negara. Dengan itu, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jenderal Wan Husainan bin Muhammad Yusuf selaku Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Baru bersama pasukan saya yang lain merasmikan majlis penyampaian watika pelantikan pemimpin pelajar dan pelajaran bulan pemantapan disiplin tahun 2025 di SMK Port Nanas. Itu sahaja untuk pertanyaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bin Abdullah bagi mengiringi yang dihormati Superintendent Polis Wan Husainan bin Wan Ma'ruf bagi menyempurnakan acara gimmick perasingan majlis, dipersilakan. Dipersilakan Muhammad Syahrul Aikal bin Muhammad Syakri, Pengerusi Pengawas Badan Dakwah dan Kerohanian BADA. Seterusnya dipersilakan Nurhani Nadirah binti Muhammad Azizi selaku Pengerusi Pengawas SPBT. Dipersilakan Puteri Farah Syakira binti Muhammad Fatih selaku Pengerusi Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Dipersilakan Muhammad Ishraf Zafran bin Suning selaku Pengerusi Pembimbing Rakan Sebaya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang dihormati Superintendent Polis Wan Husainan bin Wan Ma'ruf untuk memakaikan blazer kepada Farish Aiman bin Sofyan sebagai simbolik pelantikan sebagai Ketua Polis Parlimen Kebangsaan Port Nanas bagi sesi 2025 sesi 2026. Silakan.
Sofian bagi mengetuai lafaz ikrar. Sebelum itu, majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Pengetua Encik Izani bin Abdullah bersama yang dihormati Superintendent Polis Wan Huzailan bin Wan Mat Yusof diiringi para pentadbir untuk mendengar dan menerima lafaz ikrar. Dipersilakan. Baris! Baris! Sedia! Kami sebagai pemimpin sekolah dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab berikrar bahawa kami akan menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh dedikasi keikhlasan dan keadilan. Kami akan menjadi teladan yang baik kepada semua warga sekolah dalam aspek disiplin, sahsiah dan akademik. Kami akan berusaha meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan semangat kerja berpasukan dan perpaduan. Kami akan menghormati dan memenuhi segala peraturan sekolah serta menegakkan nilai-nilai umum dalam kalangan pelajar. Kami akan berusaha membimbing dan membantu rakan-rakan ke arah kejayaan dan kesejahteraan bersama. Dengan ini, kami berjanji akan melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya demi kejayaan diri, sekolah dan negara. Demikian tadi lafaz ikrar oleh barisan pemimpin murid SMK Bulanas bagi sesi 2025-2026. Mudah-mudahan dengan lafaz ikrar itu tadi dapat meningkatkan lagi komitmen kalian dalam menjalankan tugas. Dipersilakan sebagai tanda termeterainya perjanjian antara pemimpin murid dengan pihak sekolah. Dipersilakan. Baris! Senang diri! Majlis rakamkan ucapan terima kasih kepada yang dihormati Superintendent Polis Wan Huzailan bin Wan Mat Yusof dan Tuan Pengetua atas kesudian menerima lafaz ikrar itu tadi. Telah menjadi resam dan adat orang berbudi dan berbahasa sebagai tanda mengenang jasa dan rasa besar hati serta ucapan terima kasih. Majlis sekali lagi menjemput yang berusaha Encik Izani bin Abdullah diiringi yang berusaha Encik Muhammad Razali bin Encik Hamid untuk menyempurnakan acara penyampaian cenderamata kenang-kenangan. Majlis dengan penuh hormat menjemput yang dihormati Superintendent Polis Wan Huzailan bin Wan Mat Yusof untuk menerima cenderamata tanda penghargaan dari pihak sekolah. Persilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi.
Hujan.